Okey, insyaAllah dalam video kali ini saya nak berkongsi tentang 3 tips mendidik anak yang ramai kebanyakan ibu bapa terlepas pandang. Jadi, anda nak tahu 3 tips tu? Tengok video ni sampai habis. Baiklah, tips yang pertama. Sebelum kita pergi ke tips yang pertama, kita kena tahu ada dalam Al-Quran disebut sebagai Luqmanul Hakim. Yang mana Luqman ini diberikan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia punya nama itu dirakamkan dalam Al-Quran dan pesanan-pesanan dia tu dirakamkan dalam Al-Quran. Jadi, Luqman ini dia sangat bagus dalam mendidik anak dan kita tengok apa pesanan dia kepada anak dia yang pertama dan kita jadikan sebagai tips yang pertama. Luqman, dia pesan dekat anak dia, la tusyrik billah. Wahai anakku, ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Betapa ramai ibu ayah sekarang ini yang tidak pernah berpesan kepada anak-anak dia untuk tidak mensyirikkan Allah ataupun tidak mendidik anak-anak dia ke arah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada sebahagian anak-anak yang terlibat dengan benda-benda yang syirik. Dia tengok telefon tu, dia ialah benda-benda yang orang kata khurafat-khurafat yang dibawa oleh barat dalam kartun-kartun, dia percaya dan dia buat amal. Contohnya apa? Abrakadabra. Benda itu khurafat dan benda itu menggugat akidah anak-anak. Dan ini adalah satu perkara yang penting, bukan satu perkara yang kecil. Asyirk la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Banyak-banyak kezaliman kat dunia ni. Zalim yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena pesan anak-anak kita, kena jaga akidah anak-anak kita. Sebelum apa-apa, kita kena jaga akidah anak-anak kita. Dengan akidah itulah yang akan membawakan anak-anak kita menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan akan orang kata akan menjaga dia daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Seterusnya yang kedua, Luqman Al-Hakim berpesan kepada anak dia untuk berbuat baik kepada ibu ayah. Jadi ini juga sebahagian ibu ayah terlupa nak pesan. Sebab kadang ibu ayah ni dia macam kalau anak-anak dia tu kurang beradab dengan dia sebut tentang soal hak dia. Dia kata, mak dah besarkan awak apa semua. Sebenarnya benda tu lumrah. Benda tu orang kata terdetik dalam hati kita. Tetapi kita yang paling penting kita kena pesan, yang suruh taat mak ayah, yang suruh buat baik kat mak ayah adalah Al-Quran. Al-Quran yang pesan dekat kita untuk buat baik dekat mak ayah. Jadi kita kena selalu sebut bahawa ini perintah daripada Al-Quran, ini perintah daripada Nabi SAW. Dan kita tengok zaman sekarang, apabila orang terikut-ikut dengan budaya barat ni, mereka lebih cenderung untuk 18 aku bebas, 18 aku ada kehidupan sendiri. Ini adalah satu budaya yang dibawakan oleh barat yang mana mereka mengetepikan berbuat baik kepada ibu ayah dan mereka menganggap bila besar itu ibu ayah ini merupakan beban. Dan di sebahagian negara bila ada disediakan satu rumah orang tua-tua untuk menempatkan mak ayah yang sudah uzur. Ini adalah satu budaya yang bukan dibawa oleh Islam. Sedangkan Islam itu sangat-sangat mementingkan anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan kita sebagai ibu bapa kita kena pesan dekat anak-anak supaya dalam hati mereka itu macam mana pun mak ayah, kita kena berbakti kepada ibu ayah. Dan yang ketiga, Luqman Al-Hakim berpesan kepada anak dia untuk menunaikan solat. Menunaikan solat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Solat dan juga menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Sebab apa solat ni penting? Sebab solat ini kalau kita perhatikan anak-anak kita, pelajar-pelajar kita yang kecil-kecil tu, anak-anak pelajar kita yang solat ni, apabila dia tertib dalam solat, dia punya akhlak pun tertib juga. Dalam kelas pun dia tertib juga. Dia pun banyak menyenangkan hati cikgu-cikgu. Jadi daripada solat itu, kalau kita tengok budak tu, anak-anak kita ni kadang solat pun lebih kurang ataupun dia punya perangai tu lebih kurang. Kita cuba tengok solat dia. Cuba ajak solat berjemaah. Sebab dalam solat tu dia kelang kabut. Dalam solat pun cacat merebah. Jadi apabila kita menjaga ataupun melatih anak-anak untuk bagus dalam solat, insya-Allah dia teratur dalam solat, dia teratur dalam kehidupan dia. Itu aspek yang pertama. Dalam aspek yang kedua pula, solat ini sendiri adalah bukti kita cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti kita ini hidup bertuhan dan itu adalah kewajipan paling besar seorang manusia, seorang Islam. Dia nak membuktikan dia ni adalah satu orang manusia yang percaya Allah itu Tuhan, maka dia kena menunaikan
solat ini sangatlah besar. Kewajipan solat itu sangatlah besar. Jadi saya rasa itu saja 3 tips yang kebanyakan mak ayah terlepas pandang, yang seharusnya kita cuba selalu ingat untuk kita pesan kepada anak-anak kita dan kita didik anak-anak kita melalui 3 acuan, 3 tips ini. Okey, seterusnya saya nak bagi tips yang keempat. Tip bonus dalam mendidik anak adalah kita menyediakan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Sebahagian mak ayah dia menyerahkan bulat-bulat pendidikan itu kepada cikgu. Memang betul tugas cikgu itu mendidik murid-murid, tetapi pendidikan ini adalah satu bentuk usaha kolaboratif, usaha bersama antara ibu ayah dan juga cikgu. Adakah kita sanggup untuk menyerahkan bulat-bulat pendidikan anak kita kepada cikgu yang kadang cikgu kita tak tahu pun latar belakang dia, kita tak tahu pemikiran dia bagaimana. Jadi ibu ayah sewajarnya untuk mempersiapkan pendidikan dan juga kita mempersiapkan bahan-bahan yang bagus untuk pendidikan anak kita. Jadi saya rasa itu saja bagi mak ayah yang mencari bahan-bahan pendidikan yang baik, terutamanya anak-anak yang bawah 7 tahun, tengah cari bahan-bahan pendidikan untuk mereka lebih bagus dalam mengenal huruf dan juga lebih bagus dalam pengetahuan asas, huruf, nombor dan sebagainya, anda boleh dapatkan bahan-bahan pendidikan itu di ruangan description ataupun di pin komen. Itu saja, semoga kita berjumpa di video yang seterusnya. Assalamualaikum.